Hai Hiroshi. Ya saya. Kenapa? Sakit tekak. Sakit tekak ke? Ya, sakit tekak. Berapa kali? 2 kali dah saya sakit tekak. Hai Sophie. Sophie sihat ke? How are you? I'm good. How are you? Sadarkah kita terlalu hancur? Do you need something? What? I don't need anything. Abang dah jangan minum ais banyak sangat. Mana ada saya minum Mana ada saya minum ais. Saya minum suam. Ya ke? Nak ikut pemerintah. Ya ke minum suam? Lama tak live. Semalam saya live. Awak tak masuk. Saya live je. Awak yang tak masuk. Kenapa awak tak masuk? Awak tak masuk live saya? Amboi dia ni. Oh, tinggal bas lah ni. Saya buat live pukul berapa? Pukul 10 lebih kot. Ya, tak ingat. Esok cuti, ye. Hari ni makan apa je? Hari ni makan nasi dengan sup ayam. Masuk dah tidur. Oh, maksudnya yang tu pukul 11 lebih. Sebab pukul 12 saya bangun. Dah makan baru nak ajak makan yang gepuk. Ayam gepuk. Saya tak suka makan yang gepuk dekat kedai lah. Saya suka makan kat dalam rumah je. Sebab kan pedas kan. Saya jadi orang gila. Sekarang tidur awal. Sebab penat kot. So saya tidur awal. Oh, Maham apa? Faham. Lena orang mana? Orang Penang. Hai semua. Assalamualaikum. Terima kasih Nazrul Ahmad. Thank you. Semoga makan rezeki selalu. Tak apa, kita boleh makan kat rumah. Boleh. Drive thru. Kenapa ayam gepuk tak buat drive thru? Faham pernah sangat sampai ada bunyi. Diam. Awak diam. Tak baiklah. Bukan. Tak baik, sumpah tak baik. Rasa tak keluar yang basah je. Keluar weh. Dia tidur kan. Dia rasa awak basah je ni. Dah makan dah. Rasa vibrate phone kot. Vibrate phone kan. Bukan bunyi daripada saya. Phone. Bunyi daripada phone. Kenapa dia tak buat drive thru? Tak tahulah awak. Entahlah. Hei, yang tahu tu diam. Yang pun ni suka kantor kat saya. Dia biarlah kat saya. Itu bunyi nafas. Yo, ingat kan kapal mana? Kapal mana ni? Ya Allah.
Apa yang awak faham? Cuba awak terangkan. Awak faham apa? Saya nak kemas bilik. Tapi itulah malas lah. Tahu-tahulah. Kapal mana yang berlabur? Kapal mana weh? Semalam kapal dia tak berlabur. Hai Lena, hai. Kecam tu sama dengan kapal. Bukan berkata Vitex tu. Tak ada dalam Vitex. Kapal pula lepas ni. Kapal pun kapal lah. Apa diam no? Tak mau kawan. Tak mau dah. Oh, tak mau dah lepas ni. Tak apa. Ampun, ni mengantarkan saya. Kadang Rita tengok hari dia penat. Weh, kalau hari saya penat bunyi macam mana weh? Nampak. Saya nak kemas bilik. Siapa nak teman? Hai Diana, hai abang tegap. Hai abang tegap. Malam ni tak tahu bunyi apa pula. Dia bukan bunyi tu, dia berasal daripada saya, daripada phone ni. Kami tengah pilih kemas. Mau dibilang sakit. Nak apa? Nak teman ke? Saya kemas bilik. Saya nak kemas bilik. Tapi kena ubah lah benda lah ni. Takkan nak duduk situ. Kemaskan je. Abaikan kami yang komen boleh gosip ni. Oh, wajah. Kejap. Macam bila pun nak gosip pasal saya. Tak baik tau. Tak baik tau bila saya tahu. Lepas ni gosip-gosip pasal orang ni. Cuma lepak tak malah. Ni aja. Nak kemas bilik. Saya nak letak beg saya dekat sini jap. Okay. Saya nak letak beg saya dekat sini. Awak malas pula. Dah makan saya. Saya dah makan dah. Allah. Semua nak jatuh ni. Ketepa ni. Yo. Jumlah dekat perumahan ni tajuk. Terima kasih. Ini beg saya. Saya nak letak dalam ni. Sebab saya baru beli. Umur berapa muda lagi? Semuda lagi. Banyak ke kemas tu? Sikit je.
Esok saya kemas lagi lah. Put inside here. Tada! Beg saya. Kita letak beg kedua pula. Beg ni baru beli, tak guna lagi. Beli kat Shopee bukan. Oh, benda alami ke? Yang ni ke? Yang ni saya beli kat Temu. Temu tak Temu? Oi! Apa siapa ni? Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa jadi gitu? Muda tu berapa? Saya belasan. Uish. Saya belasan tahun. 17 ke bukan? 17 mudanya. Adalah rahsia. Mana boleh beritahu umur? Awak ni scary. Mana boleh beritahu umur? Rahsia lah. Nanti saya beli ni. Yang ni saya beli sendiri. Itali je, tak